Ramai orang sanggup bekerja keras selama sehari, tapi tak sanggup buat perkara yang sama selama setahun. Dan sebab itulah impian mereka tak pernah jadi kenyataan. Inilah pengajaran terakhir dalam buku Homeless to Billionaire yang paling menekat dalam hati saya. Kita selalu kagum melihat seseorang berjaya, tapi jarang kita nampak ribuan hari yang dia bangun awal. Ratusan kali dia gagal dan beribu keputusan kecil yang dia ulang setiap hari. Sebenarnya, kejayaan bukan dibina daripada satu tindakan yang luar biasa. Ia dibina dengan tindakan biasa yang dilakukan secara luar biasa konsisten. Nak badan sihat bukan sebab pergi gym sekali. Nak kaya bukan sebab simpan emas atau melabur sekali. Nak bina bisnes bukan sebab post satu video yang viral. Semuanya datang dari tindakan kecil yang kita pilih untuk buat walaupun kita tak nampak hasilnya lagi. Di sinilah ramai orang berhenti. Mereka berhenti sebab hasil belum muncul. Sedangkan orang yang berjaya teruskan melangkah walaupun hasilnya belum muncul. Kalau ada satu perkara yang saya belajar daripada buku Homeless to Billionaire, inilah dia. Hidup kita tak berubah kerana satu keputusan besar. Hidup kita berubah kerana keputusan kecil yang kita ulang setiap hari. Jangan tunggu motivasi. Bina disiplin. Jangan tunggu masa yang sesuai. Mulakan hari ini. Kerana masa depan kita sedang dibina daripada apa yang kita pilih untuk lakukan selepas tutup video ini. Terima kasih kerana mengikuti siri Pearls and Wisdom from Homeless to Billionaire. Kalau anda suka siri kupasan buku seperti ini, follow saya. Buku seterusnya mungkin mengubah cara hidup kita dengan cara yang berbeza.